Tak perlu tunggu kaya untuk mula simpan emas. Bismillah, Assalamualaikum, saya Dr. Umar, seorang penyimpan emas bawah Pak Bigol. Bila kita cerita pasal emas, orang fikir, oh mungkin orang kaya je boleh simpan emas sebab emas ni sangat mahal kan. Orang biasa macam saya ni B40 tak boleh simpan, duit sikit je. Tapi itu semua salah. Ya. Sebab apa? Dengan adanya Pak Bigol menyediakan CAP, Account Gold Accumulation Program. Boleh mula simpan emas serendah RM100. Dengan RM100 kita dah dapat 0.17 gram emas. 0.17 gram emas ini emas juga, tapi belum boleh withdraw emas fizikal lagi. Kena kumpul minimum sampai 2 gram emas dan baru boleh withdraw. Jadi bila kita ada 1 gram emas fizikal dekat tangan kita, itu adalah langkah pertama untuk kita menuju ke arah financial freedom ataupun kebebasan kewangan. Apa maksud financial freedom? Financial freedom mainly maksudnya ialah di mana kita tak ada lagi hutang dan kita punya passive income melebihi kadar perbelanjaan bulanan kita. So pertama, tak ada hutang, apa benda pun tak ada. Kita punya passive income lebih banyak daripada perbelanjaan bulanan. Saya nak bantu anda untuk mencapai financial freedom. Daftar akaun Pak Bigol secara percuma saja. Bimbingan saya juga adalah percuma. Boleh DM saya untuk saya hantar link, InsyaAllah. Assalamualaikum.